warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Meraiman dan ini Muhammad Azif. Kami akan membentangkan cara pembiakan tumbuhan menggunakan ubi. Pertama sekali, menyediakan alatan seperti pisau dan tong penyiram. Yang digunakan ialah racun ulat, ubi yang mempunyai mata tunas. Ubi berfungsi sebagai makanan dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhannya ialah Ipomea species atau dikenali sebagai keledek hiasan. Seterusnya, menyediakan medium semaian, iaitu tanah doa, bahan organik dan pasir dengan nisbah 2:1:1. Seterusnya, memotong bahagian ubi yang mempunyai mata tunas pada beberapa potongan. Seterusnya, merawat bahan semaian dengan racun kulat. Seterusnya, membuat lubang pada medium semaian dengan sedalam 0.5 cm. Seterusnya, memasukkan potongan mata tunas. Seterusnya, memadatkan. Lepas itu, menyiram. Dan memberi tuduhan. Akhir sekali, melabel tarikh dan nama tumbuhan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Guys.